Hello guys, Assalamualaikum. Sekian lama kita tak jumpa. Hari ni aku ada dekat pulau, aku ada trip Lembis. Sekarang ni aku dekat Pulau Layak, Pulau Layak 2.0. Setelah dah berapa tahun aku tak turun pulau, hari ni aku berenam. Kita ada, siapa nama bang? Lupa bang. Fikri. Fikri. Kita ada Man Tingti Burger. Kita ada Zakuan. Kita ada Nick. Kita ada lagi seorang. Dah jauh lah tu. Paling Skoba. Nama dia Tazam. So hari ni tuan sampai sejam yang lepas kot. Sejam yang lepas kita dah set up campsite dulu, set up barang mancing, baru buat video. Sebab panas gila, aku dah berkuar ni. Kalau dulu trip lepas aku banyak main sana dengan belah sana, tapi kali ni mungkin aku nak panjat atas. Kita pergi seberang belakang, nak cuba spot lain. Ni hari pertama. Sekarang pukul 1. Tuan naik lambat kan sebab air surut. Bot dekat JT tak lepas. Game macam biasalah, casting micro jig. Aku ada bawa setup ajing dengan main sotong, cari sotong abang kat sini. And itulah, aku tengah siap-siap lagi ni. Panas. Tak tahu boleh naik ke tak ni. Jom lah, kita lancor. Bermulalah penggembaraan kita. Bismillah. Stamina out. Macam take 5 jap. Tak boleh nak paksa. Gede gila guys. Goyang lutut. Aduh. Sikit lagi. Alhamdulillah. Unlock spot baru kat Pulau Layak. Goyang betul. Take 5 jap. Diorang tak follow aku. Diorang terpaksa pusing jauh sikit, patah balik, lalu situ. Aku dah separuh jalan tadi kat belakang. So aku dah malas nak patah balik, aku teruskan je. Alhamdulillah berjaya sampai sini. Rehat jap. Lagi baru kita cari ikan. Aku ingat diorang pergi pusing lalu sebelah sini.
Kali aku tengok balik, diorang follow track aku tadi. Diorang pun tak tahu lah tu, risau juga tu. Tapi aku guide dari bawah lah macam mana. Mudah-mudahan selamat. Diorang take fire sekejap. Seko dia nak ambil. Dia tak nak ambil. Diam-diam dekat sebelah. Dah buat naik. Mantap. Ada sotong. Okay guys, sekarang dah pukul 5.40. Kita orang nak naik lah. Nak tengok sunset. Boleh lah ada sotong seko, panau seko. Ikan lain tak ada lah. Tak nak makan. Apa lah, jom kita balikkan side. Tengok apa cerita kat tim lagi satu. Diorang ada udang kopi. Mesti ada kapur. Awah, dah. Boleh. Let's go. Kita tengok sunset. Kita dah sampai atas kan. Tapi sekarang baru pukul 6. So matahari tinggi lagi kan. Penat. Ni je lah ada. Sunset lambat lagi lah. Baik kita orang turun. Kalau tak nanti dah gelap. Ya. Akhirnya sudah sampai ke pangkal jalan. Mak dia masak. Asal dia masak kan. Ya, batu. Haus tu. Hei, nikmat. Okay. Nyawa. Pengalaman kan. Memang last aku naik atas. Memang tak naik lagi lah. First and last. Nampak stamina tak ada. Kita orang tak prepare apa-apa langsung. Terus shoot. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun balik. Gila. Angler bottom baru balik guys. Jom kita tengok hasil dia. Wah. Ikan lauk. Tambah. Tu baby GT. Mana? Tu. Anak dia. Seko Makan udang. Ni aku nak buat umpan. Udang. Tu kat mana dapat? Tu batu tu yang aku duduk lama situ. Boleh lah besok main. Ada lah baby GT. Dah lah. Pasir. Ikan lauk. Ada lauk dah. Kau main belakang tak tahu hilang kau Ya. Dapat lah seko ni dengan satu sotong seko. Apa? Sotong tak ada hilang. So guys, dah petang. Hampir senja. Kita nak siap-siap makan malam. Lepas tu tidur. Tak tahu lagi, mungkin aku nak main pelampung kot. Kalau rajin. Kita bersambung esok. Esok pun tak lama. Tapi kalau aku bangun pagi Pukul 6 je tu aku dah keluar insyaAllah. Sampai tengah hari Pukul 1 bot dah ambil balik.
Kita nak kena balik. Okay guys, jom lah nak masak-masak. Bahaya saat ni kalau tersandung tu. Wan, botol Wan. Ha? Good morning. Now day 2, 6:39. Try to bottom fishing. Kita orang nak try belah sana pula. Air masih surut lagi. Sekejap lagi pukul 8 baru gerak pasang. So, sebelum dia pasang kita gerak ke spot dulu lah. Last day guys. Semoga ada manis-manis. Ada. Okay, potong guys. Alhamdulillah. Ada juga dia yang sudi. Comel. Comel pun comel lah. Yang penting Yosha. It's mabang guys. Oh, ini dah hari kedua guys. Baru total baru 3 ekor. Aku baru dapat 1 ekor comel. Member aku Nick, dia dah 2 ekor pagi tadi. Semalam 1 ekor. Hari ni 1 ekor lagi tadi. Saya juga. Tapi kita dapat yang ni je. So nice. Kita cari lagi. Dia ada guys. Banyak kat sini. Okey. Kita dah jumpa lubuk. Kita dah jumpa rumah dia guys. Kecil juga. Sikit. Makin lama makin besar guys. Okay, standby, lagi dia track. Okay, dia tak track. Ada. Oh, Yosha. Member aku diorang dah pergi ke arah sana balik sebab air dah mula pasang. So air tinggi bila kau nak redah batu ni susah sikit.
Tapi aku nak cari strike juga, cari hasil. Terpaksa nanti aku redha balik. Ya, mantap guys. Okay, potong. Makin jauh pula dia. Alah lucu. Ambil balik. Tak buka betul-betul. Alah. Okey. Kena. Saya juga ni. Yosha. Okey, size. Jinjit dia. Alhamdulillah. Sotong ketiga guys. Good size. Cuik. Gila. Rumah suruh bawa balik. Sotong fresh. Ada lubang pula kau. Agak susah juga tadi. Aku dah strike 2 kat sini, area sini. Ni aku ke depan sikit, kas jauh sikit, baru ada. Ni senyap balik. Kena ke depan lagi Okey deh. Ni size. Alamak, sangkut satu je ke? Sesungut dia je. Yang putus Cepat. Bismillah. Alhamdulillah. Sotong keempat. Ush. Lagi. Tak cukup. Dia ada banyak, kita bawa dia balik guys. Jauh nak kena ke sana. Dekat sikit nak angkat. Nampak gaya. Spot yang aku dapat tadi dah tak ada dah. Dah senyap dah, tapi last lah kita try lagi sekali.
Aku dah sampai sana dah. Tak ada. Patah balik sini. Kalau tak ada juga, kita try cari ikan dulu. Kalau ikan tak ada, kita slow-slow balik ke campsite. Awal lagi, baru pukul 10. Malah nak ke sana sebab last day kan. Santai je. Hai Cik Sotong. Duduk je. So total 4 ekor. 2 kecil, 2 besar. Ayah, Umi, kakak, adik. Seorang seekor. Alhamdulillah. Jadi jom kita cari lagi. So guys, jom lah. Dekat 20 minit juga sotong tak ada dah. So aku balik campsite. Hala balik campsite. Kalau aku nak singgah, singgah. Oh jauhnya. Sekarang dah pukul 10, 11, 12. But ambil kita orang pukul 1 insyaAllah. So ada masa 1 jam lagi untuk mancing. Lepas tu kita orang nak kemas-kemas campsite. Tu jatuh. Aduh. Oh. Okay guys, 10 minit perjalanan. Ada kat sana. Abang ni 6 ekor abang. Abang, 6 ekor. 4 Jauh mana? yang aku stop tadi. Telur kat luar, asal kecil pun tu. Mak ni mana mak ni? So guys, sekian saja trip kali ni. Alhamdulillah ada sotong. So, boat pun dah sampai tu. Jom kita angkat barang, kita pulang. So guys, dah buat sampah. Kalau boleh bawa balik, tapi owner tempat suruh tinggal sini, so kita tinggal je lah. Nanti diorang settle kan. Okay. Ada balon pula.
Ni rokoknya ada lagi. Jom. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa video akan datang, insyaAllah. Bye bye. Assalamualaikum.